Sebab kan dah ada turbo. Okey. Belum pun saya tukar turbo. Orang kena tahu kereta ada turbo. Kereta dekat sebelah abang ni, kereta apa ni bang? Okey, yang ini Myvi G3 1.5cc. Okey bang, so daripada segi modifikasi, apa modifikasi yang abang dah buat? Mungkin abang boleh cerita daripada start daripada depan dulu. Untuk bahagian depan ni saya cuma tambah-tambah chrome sikit. Spotlight saya tukar yang RS Spotlight warna biru. Oh, itu saya dah nampak intercooler tu, enjin lain ke tu? Itu saya bolt on turbo. Bolt on turbo? Okey, kejap lagi kita minta abang belanja sikit enjin bay dia tu. Saya pakai rim Yaris 16 inci tukar dengan caliper AP Racing. Banyak rim dekat pasaran yang sporty-sporty, tapi kenapa abang pilih pakai rim ni? Sebabnya nampak besar sikit dan dia ada chrome lah. Okey. Kan. So kena dengan konsep kereta yang ada banyak kru. Okay, untuk bahagian belakang saya dah tukar lampu albino, wiper. Asalnya saya cabut. Saya pakai wiper macam ni lah. Sebab kan dah ada turbo. Belum pun saya tukar turbo. Orang kena tahu kereta ada turbo. Okey bang, saya tertarik dengan abang punya tank exhaust tu. Boleh tunjuk sikit lah bang. Okay. Exhaust ni saya buat dekat Poi Subside. Kedai dah dekat Sungai Buloh. Exhaust ni dia jenis two-way system, boleh naik turun je. Dia ada 2 kompresor, 2 tank. Yang ini harga dia keseluruhan 7.8k. Okay, untuk bahagian dalam saya dah tukar steering custom original carbon fiber dan tambah LED rev meter. Dekat steering ni, LED rev meter ni yang specialnya dia boleh tukar colour lah. Merah boleh, hijau, biru, kuning. Lepas tu bila kita rem, colour LED ni dia akan ikut RPM kita. Berapa harga dia tu bang? Harga dia 3,200. Sunroof saya pakai model Toyota Camry. Boleh slide masuk dalam. Apa lagi next project untuk kereta ni? Next project untuk kereta ni saya nak buat wire tang enjin. Saya nak sorok wiring. Lepas tu saya nak pakai barang-barang yang original turbo lah. Macam blow off sikit. Sekarang ni pakai local je. Okey bang. Kalau saya nak abang belanja exhaust sikit boleh bang? Boleh. Boleh.